banyak. Jadinya satu kerja tu kena buat dengan cepat dan pantas lah. Apa masalah yang datang, kita kena cepat selesaikan. Sebab apa? Mungkin ada task lain yang menunggu. Kita tak nak nanti bila tertangguh, job jadi pending, jadi banyak. Jadinya satu kerja tu kena buat dengan cepat dan pantas lah. Tak boleh nak tunggu-tunggu. Selesai satu, datang lagi satu. Tak selesai satu, datang lagi satu. Satu tak siap, nombor 2 tak siap, tambah lagi pending. Jadi banyak lah. Jadi apa-apa masalah tu kau boleh selesaikan cepat dan tepat lah. Lepas tu berani keluar daripada comfort zone. Tak semestinya apa yang kita buat selama ni kita ikut aturan yang disediakan. Kena keluar. Macam semalam tadi lah, sorry copy paste. Memang itu pun ada juga. Tak semestinya kita duduk dalam circle tu. Kita kena keluar. Apa pun mesti kena keluar. Supaya bukan apa, nak rasa orang kata, saya ni biasa tengok bola tau, kebuntuan. Nak memecahkan benteng tu susah, kita kena cari buntu. Macam mana nak pecahkan? Bagi wing ke, bagi midfield ke, pecahkan. Tarik dia punya defend naik ke atas ke, begitulah. Kena pecahkan juga.